Berita walaun, Iran benarkan kapal minyak Malaysia lalu Selat Hormuz. Walaun pula yang sakit hati. Dalam pada itu, walau nafi ini semua jasa PM, walaun kata ini semua jasa Dr. M dan mantan duta khas. Saksikan klip video ini. Dalam isu ni kan, saya rasa ini semua jasa mantan duta khas Timur Tengah walaupun selalu tak hadir. Tapi nampakkan jasa beliau. Walaun cawangan Macang pula kata kapal Malaysia lalu Selat Hormuz dikenakan tol. Macam-macam je perangai walaun ni. Kapal Malaysia lalu Selat Hormuz dikenakan tol. Ini memang tolol. Saya bantah yang berhormat. Korang tahu tak? Ini semua jasa Eddie Mereng. Walaupun beliau selalu tak hadir parlimen, namun seluruh Iran kenal beliau yang berhormat. Sekali duta Iran pula keluar kenyataan sendiri. Dia kata kapal Malaysia tidak dikenakan tol. Masalah walaun. Begitulah walaun, susah sangat terima hakikat, hati dah sakit agaknya. Sekian dahulu dari kami, terima kasih.